Tapi once Anwar Ibrahim angkat sumpah jadi Perdana Menteri, Nurul Izzah pergi mana? Penasihat ekonomi kan. Duduk dalam PMO kan. Why? Pak Lah tak boleh. Pak Lah tu letak menantu, kau letak anak. Apa ke? Kalau betul Datuk Seri Anwar sebenarnya memang someone yang reformis, memang paling reformis, dia akan jawab Nak jual masa PRU. Contoh kau pergi kempen, orang tanya, Saifuddin, dulu kau lawan nak lawan nanti Akta Sultan, nak hapuskan. Kau dah jadi Menteri KDN 5 tahun, apa kau buat? Kau nak Kita jawab, dapati 80% yang lihat channel ini tidak subscribe channel ini. So kita mohon untuk kawan-kawan semua untuk subscribe channel ini. Kerana subscribe tu percuma, tidak perlu bayar apa-apa. Jika anda subscribe channel ini, dapatlah kita panggil tetamu yang lebih mantap atau lebih special atau lebih berwibawa untuk ulas isu-isu politik, isu semasa dan juga isu dasar. Dan dapatlah sama-sama kita tambah ilmu. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita dalam episod special kali ni. Episod ni kita akan bedah berkaitan dengan reformasi Anwar Ibrahim. Dah laksanakan atau tidak, atau apa yang berlaku ni. Betapa disappointednya penyokong reformasi tahun 1999 dan jualan nama reformasi yang angkat, yang bawa suara reformasi ni. Apa keadaannya sekarang? Kita nak ulas benda ni. So kalau boleh ni memang full politik dan akan jadi makanan uji yang korang paling suka. So yang mana suka buat short-short video, yang mana suka cut bahagian ni, silakan, tak ada masalah. Kita benarkan anda cut dan anda post untuk jadikan konten anda, dan kita sangat appreciate benda tu. kira episod special lah Fia. Special episode ni. So kita kena update lah. Minggu lepas kita terlibat dengan YBM. First time kita sebagai moderator, bukan panel pun. kita adalah moderator podcast YBM lah dengan Rafizi. Sebelum korang teruskan, kita tu korang dua Awal nak declare? Bukan, yelah, memang lah, kau tak yelah, benda dah live. So kalau kau cakap kita, macam aku claim sekali. Boleh. So, boleh je. Nanti in future kau pula. Mana tahu in future? Tak cukup bakat. Mana boleh. Aku tengok, aku jadi cameraman boleh lah. Okay, teruskan. Okay. Tu sekali lah aku nak cerita. Okay. So kita orang diminta bantuan untuk join lah. Dan juga kita orang ni memang podcast YBM tu kita orang ni sebagai host, peluang untuk kita orang untuk promote kita orang punya podcast jugalah, dan jawab kan. Basically Haziq tu pun kawan kita orang juga. So kita bantu Haziq lah. So kalau Haziq tengok video ni, ingat kau hutang aku makan tau. Aku dengan Afiq belanja makan. Tapi bukan nasi Arab lah. Bukan. Bukan. Mi goreng mamak pun okey lah. Kita tak ada level makan apa kedai nasi Arab tu yang dekat Damaskus. kita tak ada lah, sampai minta Damaskus tak ada. Mamak pun jadi lah. Aku ada soalan. Tak gelabah ke? Maksudnya tak goyang macam tu. Okay, first kenapa tak goyang? Tak goyang ke first, ialah kau duduk kat YBM. Okay. Kau nak dapat surat kedua ke? kau nak dapat surat pertama ke? Second is kena grill ke apa ke, tak ada? Macam aku tengok Haziq awal macam kena tembak lah apa semua. Okay. Aku jujur. First starting tu pun aku dah kena tepek dengan YB Gaf. Dah kena tepek. Bersemangat betul kau. Aduh, aku dah waktu tu macam nak start balik ke? Tu silap aku lah. Biasa kat saya jawab, aku punya suara macam tu. Kat YBM aku jadi macam pendiam. Approach berbeza lah. Sikit-sikit je. Ya. Kalau nak tanya jujur, it's not my best lah yang aku buat kat YBM. Bukan part of yang terbaik aku buat tu. Sebenarnya aku punya khilaf. Banyak macam cuak juga sikit. Ya, first time kan dengan figure besar je tu. Kalau aku pun not my best show lah, sebab masing-masing not my best show. Sebab aku satu, aku tak nak jadi rude lah, duk nak potong-potong orang. Kalau dengan member ni kita sama-sama, kita boleh potong-potong kan. Nak mencelah. Tapi kan kalau aku mencelah kan jadi rude pula. Kita dah datang tempat orang kan. Kalau dia datang tempat kita, memang kita punya rude lah. Kan. Tapi aku tak tahu nak masuk celah mana. Aku banyak benda aku nak tanya, tapi ujung-ujung tu baru aku dapat masuk sikit. Tapi tak banyak aku nak tanya. Aku nak attack dia pun aku tak dapat nak attack sangat. Kita rasa macam lain tu. Dia ada aura yang datang macam tu. So macam ada style yang kita rasa macam ini rupanya style. Dan satu lagi aku nak respon Syuk cakap tadi. Aku masuk tu aku dah Faizal Azam tawakal ala Allah lah. Kalau aku dah kena surat ke dah apa, aku redha lah. Sebab dia aku datang tolong member je ni.
Jangan salahkan aku. And even to be fair dalam YBM aku tak menyerang PKR. Aku hanya mengkritik Madani. Okay. So, kalau itu pun tak boleh kena kritik, kau tak ada beza dengan Mahathir lah. Okay. Kau tengok mesej Amir adalah aku masih sayang dengan Mahathir. So ingat kepada yang Biro Display, janganlah bagi surat ke Amir. Amir mengkritik dengan cara betul. Tolonglah surat kedua ke Amir tu, nanti Amir respon tak pencet ke Amir, tak tahulah. Tapi kalau ada kertas lebih ke nak bagi je lah. Amir rajin, dia selalu buat course paper apa semua banyak. So dia rajin jawab surat. So boleh lah. Okay. Dan kita kena kepada penonton kita, kau boleh tengoklah YBM punya podcast. Yang mana tak pernah tengok lagi, boleh tengok YBM punya podcast. Satu podcast yang penuh dengan information yang jelas dan clear. Dan beza jurang dan kita sangat jauh lah. Dia otai dan berumur lagi, pengalaman. Kita ni podcast Gen Z lah. Ya, dan kita cerita apa yang kita rasa dan apa yang kita rasa perlu dilontarkan. Itu je. Dan kita tak takut pun nak mengkritik apa-apa. Betul. So, macam aku cakap tadi, kita nak bincang pasal reformasi. Ini kritikan yang jelas kita kepada pemimpin-pemimpin yang julang reformasi ni sehingga 25 tahun. Setiap kali habis kongres, habis ucapan, last kali 28 Fik. 28 dah? 28 tahun. 1998. So, dah 28 tahun dah ke? Tapi close to 28 lah. 25 September ni 28 tahun lah. So long. Banyak tahun dah 28 tu. So lama, tempoh lama. So umur aku baru 27. 26 lah, 26 tak 27 lagi. So aku tak lahir ke waktu tu. So, Matt, Syuk, kita bincang pasal reformasi ni, kita nak beri structure. Kita nak beri step by step. Kita bincang tentang idea reformasi yang dilontarkan dulu. Kalau kita nak setuh harga minyak, be fair, Anwar kekalkan harga minyak bawah RM2. Bawah RM2. Okay, be fair, kita tak nak setuh angle tu because itu perkara yang sangat siap masa Anwar umumkan. Kita nak setuh angle-angle lain. Berkaitan dengan pindaan undang-undang, polisi kerajaan, dan last kali kita nak pergi soal politik. So kita pergi angle-angle politik tu is parti lah. Parti totally lah. So first kita pergi pada pindaan undang-undang. Aku rasa tak salah aku lah, walaupun aku tak pengikut rapat PKR ni. Mungkin Amir lagi pengalaman, mungkin Syul Amir lagi paling pengalaman. Aku banyak tanya ke dia kan. So Amir banyak tahu pasal isu lepas-lepas. Dan dia join Bersih. Kau join Bersih 1.0 ke 2.0? Satu tu tak lah. Tiga. Bersih 3 dia join. Aku tak pernah join Bersih Azul. Sama lah. Tak pernah. Aku tak pernah Azul join Bersih. Tak pernah dapat baju warna kuning tu. So Amir, dia paling otai lah kat sini. Dia paling otai lah. Semua kata cik aku disebabkan kau duduk sofa yang special. Kau adalah highlight untuk ni. So man, kenapa dulu Sosma, tak salah aku, Sosma dan Pota. Dijolang. Dia kata itu Atta menindas tu, Atta Sultan lagi satu. Atta Sultan. Semua Atta tu adalah Atta yang membunuh perjuangan reformasi. Tapi sekarang yang berlakunya, Atta tu masih berjalan. Be fair pun tak pernah dengar cerita pun Atta tu akan dipindah apa. Okay. Atta berkaitan dengan pengasingan kuasa tu ada dengar cerita akan pindah dalam proses. Sekarang pun ada proses. Berkaitan dengan Atta tu, kenapa benda tu tak diutarakan, tak diketengahkan, tak dibawa? Kira senyap lah. Kira usaha untuk reform Atta tu senyap lah. Reform ke repeal ke senyap lah. Bawah idola kau Safudin Nasution, bawah kementerian dia. Kau ada gambar dia lah kereta kau? Tak ada. Okay, tak ada. By fact dia bawah kementerian Safudin Nasution. So Safudin Nasution dia kena propose dalam kabinet untuk pindah ni. Betul. So why man? What happened man? Okay. Pertama sekali, sepanjang kita berdiri sebagai sebuah parti pembangkang daripada 1998 hingga tahun 2018, 20 tahun kita duduk sebagai pembangkang, plus aku boleh kata 3 tahun lah sebagai pembangkang balik sebelum PRU 15 hari tu. Plus minus kita duduk dalam pembangkang dalam 23 tahun. Dalam 23 tahun, kebanyakan kita mendengar ceramah berkaitan dengan ISA dulu ISA. Kemudian ISA tu dimansuhkan oleh Najib, diganti dengan Sosma dan Pota. 2 kali 5 juga penahanan tanpa bicara. Itu yang dia akar kepada pertikaian kita selama ni tentang soal ISA, Sosma dan Pota ialah penahanan tanpa bicara. As for now, kita berada dalam kerajaan 3 tahun. Bulan 12 ni 3 tahun lah. Dalam masa 3 tahun, setidak-tidaknya lah, kita boleh mula bercakap kepada masyarakat, kepada penyokong kita. At least kita boleh kata
kita dalam proses untuk kajian pindaan. Aku ambil contoh lain AUKU. AUKU, statement kerajaan adalah masih dalam kajian untuk pindaan ataupun dimasukkan dan sebagainya. So means like kau bagi painkiller kepada penyokong kau, cakap is on the way. Dia slow tapi on the way. Tapi kenyataan daripada kerajaan, Akta Sultan sekarang naratif yang dimainkan oleh PH dan juga PKR ialah Akta Sultan ni kita masih tak boleh nak hapuskan sebab kita ada isu 3R. Isu 3R bukan sehari dua. Isu 3R daripada 1969 dah ada isu 3R. Sampai sekarang apa ada isu 3R. Akta Sultan ni kita panggil Akta Draconian, Akta Penjajah, Akta Zalim. Macam-macam kita sebut dulu. Aku bukan sebut PKR je tau. Aku sebut DAP juga. DAP pun antara yang vokal menentang soal ni. Now, DAP ada bersuara tak tentang soal Akta Sultan? Ada bersuara tak soal Sosma dan Pota? Berapa ramai menteri DAP dalam kabinet? Tu, Gobind Singh Dio. Bapa dia Kapal Singh, Meniang Kapal Singh, is one of the MP yang paling vokal bersuara tentang soal draconian law. Mana yang suara Gobind? Jangan sebut PKR je, kita sebut DAP juga. Sebab diorang dalam rangkaian pasukan yang menentang idea ni dulu. Akta-akta ni dulu. Mana suara mereka? Apa pendirian kerajaan sekarang? Mungkin korang akan divert, ya kita mungkin tak sempat nak buat semua benda, kita masih dalam kerajaan perpaduan, ini bukan kerajaan PH. Jawapan-jawapan standard yang korang bagi selama 3 tahun lah. Tapi it's not a solution. Firstly, korang kena bagi tahu kepada kita apa tindakan kerajaan sekarang. Kalau nak kata, okay, tak semua undang-undang tu kita boleh pindah dalam masa 5 tahun apa semua. Menteri KDN adalah Saifuddin Nasution, reformis. Berada di Barisan Hadapan daripada 1998. Apa Saifuddin Nasution buat? Untuk try to do something lah. At least kajian ke, at least rangka draft untuk akta baru ke. Kita ambil comparison lah. Cadangan untuk pemisahan kuasa peguam negara dan pendakwa raya. Kita nampak progres tu. Ada satu jawatan kuasa khas. Diorang sampai pergi ke England, kaji undang-undang England, macam mana diorang pisahkan public prosecutor dengan dia punya AG kan. Macam mana England buat, macam mana negara-negara Commonwealth lain buat. And diorang balik, diorang buat draft. Draft tu dah siap, bentang dekat Dewan Rakyat, tapi ada pindaan yang perlu dibuat. Diorang balik-balik pada jawatan kuasa. Miss like progress tu orang nampak. At least lah orang macam okay lah, kau ongoing lah. Slow pun tak apalah, ongoing lah. At least kau ada something to prove. And malunya Menteri Undang-Undang bukan PKR. Undang-Undang UMNO, Azalina. Dia boleh buat. Saifuddin Nasution buat apa? Ikut Anwar ke? Itu yang aku tak nak cakap lah. Tapi by right, itu bawah bidang kuasa kau. Apa kau buat? Takkan kau dah cakap, saya sibuk nak memperbetulkan agensi penguat kuasa, tak sempat. No, it's not a valid reason lah. Saya sibuk nak takkan itu kau nak jual masa PRU. Contoh, kau pergi kempen, orang tanya, Saifuddin, dulu kau nak lawan nanti Akta Sultan, nak hapuskan. Kau dah jadi Menteri KDN 5 tahun, apa kau buat? Kau nak jawab apa? Dalam proses, saya tak sempat semua. Itu alasan ke? Nak minta kena balingkan kursi boleh ya? Itu jawapan nak minta kena balingkan kursi. Okay, so itu satu. Pasal undang-undang. Kedua, kita tengok akta yang ataupun cadangan pindaan perlembagaan yang diorang cuba buat. Satu, pisah kuasa pendakwa raya dengan AG. Kan? Kedua, PM 10 tahun. Okay, ini PM 10 tahun ni tak berapa berbunyi sangat lah masa zaman Pakatan Rakyat, Pakatan Harapan. Tapi yang pisah kuasa ni is one of, even ada dalam manifesto. So, sekarang ni, kau cakap, okay, Datuk Seri Anwar adalah Perdana Menteri, Ketua Eksekutif. You said you have 2/3 majority lah. Now memang secara teknikal memang kau tak ada 2/3 dah sebab Syed Saddiq dah keluar. Sebelum Syed Saddiq keluar kau ada 2/3. Masa ada 2/3 kenapa tak buat? Takkan kau sembang benda tu. Okay, contohlah kau kata kita perlukan masa untuk structure, nak buat balik draft apa semua, how to amend, macam mana dia punya mekanisme pelaksanaan, jika nak pisahkan apa kuasa AG, apa kuasa peguam, apa kuasa DPP, peguam negara semua kan. Okay. Kau ambil masa 2 tahun setengah. Kau bentang, kau tak dapat sokongan daripada ahli parlimen
Yang menteri ni yang bentang benda tu. Tak nampak ke benda ni plan? Takkan kau tak boleh anticipate awal? Menarik. Faham tak? Hishamuddin tak datang. Yang banyak absent UMNO. PN. Hishamuddin tak datang. Ada lagi berapa orang ahli parlimen UMNO tak datang. Why? Adakah tu semua lakonan? Faham tak? Faham. Sama dengan peran dengan kuasa Perdana Menteri 10 tahun. Okey, pindaan Peguam Negara dengan Ketua Pilihan Raya tu, itu pun ada bantahan daripada ahli parlimen PKR juga. Hasan Karim, Rafizi and the gang lah. Itu valid lah untuk kau tangguh dulu. Yang PM 10 tahun. Konon nak halang daripada kuasa authoritarian lah, apalah bagai dulu kita suarakan. Kita contohkan pada Mahathir. Now, kenapa kau tak boleh laksanakan? Nampak tak? Nampak tak di situ, di dalam kabinet kau sendiri pun kau tak boleh kontrol apa game belakang tabir yang dia nak main. Itu yang aku agak, dari segi, kalau kau cakap dari segi undang-undang, ya aku ada benda yang aku agak disappointed sikit dari segi undang-undang. Tapi the most disappointed bukan dari segi undang-undang. Apa? Dari segi, selain aku tolak parti lah kita cakap dari segi pentadbiran lah agenda reformasi bukan sekadar untuk kau nak jatuhkan orang ni, kau jadi kerajaan and kau do something. But business as usual. Contoh, satu, macam aku cakap tadi masa episod awal, kita dulu bising Syarif Samad, Abang Khalid Samad, Syarif Samad, masa dia ada dalam Felda, Isa Samad, semua CEO JLC dapat duit banyak, latikan politik. Now, benda yang sama kan? Tak ada perubahan. Business as usual kan? Yes. So, mana janji kau 10-15 tahun dulu? Reformasi, kita tak nak ada latikan politik. Kita nak pastikan orang yang betul-betul layak untuk pegang jawatan. How now? Bukan sekadar dalam PKR, amanah pun sama. Agensi-agensi di bawah Kementerian Pertanian, banyak latihan amanah. Agensi-agensi di bawah PKR, Menteri PKR pun ada latihan PKR. So how kita nak cakap pada pengundi kita, penyokong kita, terutamanya pengundi atas pagar lah, masa pilihan raya nanti, janji-janji kita apa kita laungkan dulu? Is it a reform? No. Sorry to say lah, kalau orang nak bantah aku, bantah lah. Tapi I don't think so. Even any single reform pun yang Madani buat sampai 3 tahun ni, I don't see anything. So, I only see business as usual. Aku rasa PH nak menang satu penggal je. Betul dia buat macam ni. Ini gaya-gaya untuk satu penggal lah. Apa kau Syuk? Dia sebenarnya, aku faham approach Amir ataupun pandangan Amir yang dia menyajikan apa yang kita janji nak buat, apa yang kita sebenarnya boleh buat dalam masa yang singkat, tapi kita gagal buat ataupun memang tak nak buat. Bukan kita lah, Pakatan Harapan. Dia sebenarnya ada cara macam mana Pakatan Harapan nak survive dalam keadaan dia orang tak boleh buat ataupun tak nak buat. Adalah dengan cara, contoh macam dia bagi alasan kenapa kita tak boleh nak memisahkan AG dan juga public prosecutor adalah sebab kita kena review sebanyak mungkin akta ataupun undang-undang yang terlalu banyak makan masa dan sebagainya. Isunya adalah bila kau sebut soalan reformasi ataupun kau sebut latar belakang parti keadilan rakyat sendiri, dia adalah berkenaan dengan whatever kau buat dalam kerajaan ataupun dalam sebagai pembangkang, kau basekan pemikiran kau kepada rakyat. Maknanya apa sahaja yang kau buat, kau kena update rakyat. So, bagi aku, kalau Pakatan Harapan nampak diorang masih lagi nak bawa agenda reformasi, kalau benda tu tak boleh buat ataupun benda tu lama buat, update rakyat. Diorang dah tak kena tembak pasal banyak manifesto yang diorang tak boleh buat. So, setiap kali ada agenda-agenda yang diorang nak buat, tak boleh buat, update rakyat. Macam okay, kita nak pisahkan AG dan juga PP tapi tak boleh sebabkan sekian. Tapi benda ni berfasa. So, ini caranya. Kita orang dah buat benda-benda ni sekian. Bulan depan, okay, kita orang dah buat sekian ni. Berapa timeline untuk kita repeal undang-undang ataupun kita nak amend undang-undang tu? Ini timeline dia. Update rakyat, bagi tahu. Macam okay, kita dah buat ni, tapi ini tak boleh lagi bro. Kat ini kita terikat dengan Menteri-Menteri UMNO. Kan dia banyak salahkan UMNO. Ini terikat dengan Menteri-Menteri UMNO. Dan kalau dia tak boleh, nyatakan sekali Menteri-Menteri UMNO yang mana yang tak nak buat, nyatakan sekali ahli parlimen UMNO yang tak bagi kerjasama untuk buat reformasi, nyatakan semua benda. Sebab masa kau jadi bangkang, masa kau jadi bangkang,
kau yang paling berdegar-degar bercakap soal transparansi dalam kerajaan. Transparansi dalam sebarang pembuatan dasar. Tapi bila kau jadi kerajaan, kau je cakap macam ini tak boleh buat, ini lambat, ini tak boleh buat, ini lambat. Tapi update apa pun tak ada. Kalau betul lambat, kau bentangkan apa yang kau dah buat, apa yang tak boleh buat. Itu satu. Second, bila kau cakap soal reformasi, macam aku cakap, kau adalah parti yang berpandukan rakyat. Pro rakyat lah senang cerita. Bila rakyat berkritik, kau patut ambil itu sebagai rakyat dah bising ni, kita kena buat something. Rakyat dah bising ni, kita kena gerakkan reformasi kita sebab kita dah janji dengan diorang. Tapi apa yang diorang buat? Diorang triggered. Diorang marah balik rakyat. Cakap, banyak bebel lah, kita kena atasi masalah ekonomi sekarang lah. Kita ada banyak lagi masalah di belakang yang kita kena handle lah apa semua. Bising kat rakyat. Macam, kau ni nyet-nyet lah. Kau ni banyak bebel lah. Kau tahu tak, nak jadi government ni susah. Kita kena balancekan kerajaan perpaduan, kerajaan madani semua. Kalau betul benda tu susah, kau janganlah maki market pengundi kau. Kau faham sendiri yang market kau adalah pengundi atas pagar. Pengundi yang akan bising regardless of apa kerajaan di atas. Okay. Tapi apa yang kau buat, kau maki diorang ni. Kau perlekehkan. Kau cakap, kalau macam tu korang aja di kerajaan. Buat apa rakyat undi kau untuk kau buat reformasi masa kau dalam kerajaan. So, bagi aku, pandangan aku, sekalipun betul kesukaran kau nak buat reformasi ni ambil masa lama ke apa ke macam Amir cakap, first update rakyat. Apa yang korang buat, apa yang tak boleh buat, apa kekangan, siapa yang mengekang. Betul ke ada orang main duit kat belakang yang buat kau terkekang? Open. Fifth is jangan marah rakyat lah kalau rakyat petikai kan. Ini market pengundi kau. Kau dah lah tak dapat market right wing yang konservatif. Yang atas pagar, yang left wing pun dah macam 50-50. Yang atas pagar kritik kau marah. So lepas ni siapa nak undi kau? Yeah. So lepas ni kau janganlah cakap macam disebabkan kita dalam kerajaan madani kita tak dapat nak buat sekian-sekian dan kita kalah election. Rakyat hukum kita. Tapi ini semua salah UMNO. No, kau kena bermuasabah diri, itu salah kau. Kau yang tak nak buat Sebelum benda nak yang tuding orang, fikir dulu tengok diri diri kau sendiri. So aku pergi satu lagi. Yang enggak. So Sebelum tu aku nak tambah sikit boleh? Boleh. Okay, aku nak compare macam mana orang nampak idea reformasi tu mula ada nampak lah perubahan tu. Okay. Selama ni kerajaan punya dasar dari segi meningkatkan ekonomi rakyat dengan cara satu bagi duit, bagi bantuan apa semua. Tapi dia tak bagi joran, dia bagi ikan. Selama ni kita sebut dalam idea reformasi kita nak pastikan bahawa kita dapat, ni aku sebut ayat Noah, mengangkat martabat harakat rakyat. Biasa dengar kan? Mengangkat martabat apa kalau kau ulang perkara sama macam no? BRIM, kau tukar STR. Tapi kau tukar mekanisme pelaksanaan lah. Bagi duit dalam MyCard lah apa semua. Tapi benda yang sama. Kau bagi ikan, kau tak bagi joran. Tapi apa yang kita pernah buat dalam kerajaan madani, tapi dia orang tu kena buang. IPR. IPR. Contoh. IPR IPR ada, kita ada apa? Intan. Apa yang tani tu Intan kan? Okay. Means like selama ni kalau kerajaan dulu ada buat macam zaman Najib ada banyak bantuan satu Malaysia ni bukan sekadar bagi duit. Najib pun ada cubalah macam buat bagi dana peruntukan kepada MARA, bagi dana peruntukan kepada ni untuk pembangunan ataupun bagi latihan apa semua. Esok lusa jahanam program tu. Duit spend bilion-bilion tapi at the end program tu jahanam. Aku lupa nama program apa zaman BN. Dia panggil orang datang, okey bagi latihan, aku bagi kau duit, kau pandai-pandai. Tapi zaman madani kita pernah cuba untuk ubah idea tu. Kita cuba dengan cara okey, kerajaan punya barang semua, kau datang, kau buat kerja, kau dapat duit, cukup time setahun kau dah boleh survive, kau buat sendiri. Itu cara IPR. Sama juga dengan Intan. Aku bagi kau tanah kerajaan ni, kau usahakan, kau dah okey, kau buat sendiri. Berubah tak benda tu? Orang nampak tak perubahan tu? Okey, dulu kerajaan bagi ikan, sekarang kerajaan bagi joran. Dulu kau cakap benda ni, sekarang kau buat. Orang faham benda tu. Tapi bila orang macam itu dibuang, sekarang tinggallah orang macam Ramanan. Faham? Tu satu. Kedua, tadi Syuk ada sebut explain ke orang, bagi timeline apa semua kan. Bagi aku, ini pun salah satu kelemahan terbesar kita lah. Dari segi dasar. Penerangan dasar. Kita pernah kuat penerangan zaman kita di pembangkang, kenapa kita lemah
penerangan zaman kita jadi kerajaan. Jawapan tu aku tak nak jawab. Kau tengok YBM kau tahu apa jawapan dia. Okay. Ketiga, integriti. Selama ni kita cukup benci rasuah. Kita lawan Najib sebab rasuah. Kita lawan Mahathir sebab kroni. Kita lawan Pak Lah sebab letak KJ dalam jadi budak 34. Tapi once Anwar Ibrahim angkat sumpah jadi Perdana Menteri, Nurul Izzah pergi mana? Penasihat ekonomi kan? Duduk dalam PMO kan? Why? Pak Lah tak boleh. Pak Lah tu letak menantu. Kau letak anak. Apa beza? Anak sulung. Anak sulung. Apa beza? Satu. Lagi teruk je ni. Satu. Kedua. Dulu kita lawan Najib. Oh, Rosmah ada cincin diamond lah. Anak pergi buat filem Hollywood lah bagai. 1MDB duit rakyat guna untuk Rosmah punya cincin lah, makeup lah apa semua. Plastik surgery lah bagai. Sekarang ni isu integriti ada tak dalam kerajaan Madani? Ada. Walaupun secara directly tak terlibat kepada Anwar Ibrahim. Technically tak terlibat pada Anwar Ibrahim. Tetapi dia melibatkan KPSPRM. Setpol kanan dia Syamsul Iskandar. Dan ada penglibatan bekas SU politik dia. Apa respon dia pertama sekali bila orang tanya? Orang buat kerja bagus, kenapa nak pecat? Takkan nak letak perasuah duduk situ. Cuba bayangkan kita ubah situasi. Aku pernah cakap benda ni hari tu. Kita ubah situasi. Katalah hari tu Ismail Sabri jadi Perdana Menteri. Isu ni meletup. Hoi. First respon Anwar Ibrahim apa? Anwar orang pertama tu. RCI. Kedua demo. Tak ada takat Azam Baki mandiri tak buat dah. PKR akan buat dulu. Ketiga pergi parlimen. Ketiga pergi parlimen. Dia akan ketuk meja punya. RCI. Tapi kenapa sekarang kau punya statement lain? Okay. Satu. Keempat, soal accountability dan juga transparency ada Syuk sebut tadi. Isu Azam Baki, korang cakap akan disiasatan oleh kerajaan lah. Macam aku cakap dulu, government, investigate government, kita tak setuju. Tapi okay lah kau nak buat. Kau buat juga lah. Buatlah. Apa update keputusan? Apa siasatan? Orang tu dah nak kena tukar dah minggu depan, lagi 2 minggu. Apa keputusan? Apa? Semua lepas ni masuk bawah kapet dia? Senyap? Tidur senyap. Tidur. Macam kes SPM, kes Ismail Sabri 300 juta tu. Dalam rumah. Yelah, promote. Oh, dah rampai apa. Segala benda, diam. As for now, keputusan siasatan dalaman tu tak didedahkan. Berapa bulan dah? So, mana korang punya accountability? Mana korang punya transparency? Mana korang punya pendirian terhadap integriti? Kalau dulu korang lawan, sekarang korang buat. Apa beza korang dengan UMNO? Aku nak pergi angle ni Kita dah lontar masalah. Kita nak pergi pada punca masalah. Punca masalah ni, korang rasa punca dia jatuh kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebab kenapa aku letak soalan ni kepada korang semua? Sebab dia Perdana Menteri. Tapi kalau ikut podcast lepas kau nak anggapkan Anwar Ibrahim ni maksum, tak tahu apa-apa, aku rasa possible. Isu terbiar dekat social media. Semua media pick up, Bloomberg, everything, up bukan ini, up bukan sana. Tapi kenapa susuk tubuh Datuk Seri Anwar Ibrahim tak pernah cuba untuk mengclearkan benda ni? Itu persoalan aku. Because bagi aku, problem ni is you problem. Kau pernah respon, apa masalah kau? Dan kau kena menjawab. Sebenarnya dia macam ni cerita, tapi tak. Kau biarkan orang lain untuk jawab untuk kau biarkan benda ni, dan kau tendency untuk melihat bahawa isu ni akan ditidurkan oleh masa. Bahasa mudah biar masa buat kerja untuk biarkan isu ni tenggelam. Bagi aku, itu kesilapan paling besar. Itu kesilapan paling besar jika Datuk Seri Anwar berfikir macam tu. Second, kenapa hit Datuk Seri Anwar, ramai orang tembak Datuk Seri Anwar? Sebab aku rasa PKR ni, Parti Keadilan Rakyat ni, pasal reformasi ni, topik kita reformasi, susuk tubuh reformasi, soal susuk tubuh Datuk Seri Anwar je. Apa ni? Semua dia. Ini dia. Faham tak? PKR ni nampak susuk tubuh Anwar Ibrahim je. Tak ada orang lain dah. Adakah, ni soalan aku, adakah kita bersetuju bahawa reformasi mati disebabkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim tak ada keinginan atau tak ada desire atau tak ada political way untuk laksanakan ini? Cuk. Jawapan aku akan pergi kepada 2 skop. Satu, kalau soalan kau sama ada Anwar directly salah ataupun tidak, setengah orang akan cakap semua orang yang jadi Perdana Menteri akan menghadapi certain situasi yang menyebabkan kau sukar nak buat apa kau janji. Tapi
Kalau kau tengok sendiri statement-statement yang dikeluarkan oleh Anwar Ibrahim, contoh macam Amir cakap tadi, bila orang serang kau berkenaan dengan KPSPRM, kenapa kau masih pertahankan dia? Kau mempertahankan dia secara openly. Contoh, dia jawab, kenapa nak serang dia? Dia buat kerja dengan baik. Nak gantikan perasuah ke apa ke? Kalau betul Datuk Seri Anwar sebenarnya memang someone yang reformis, memang paling reformis, dia akan jawab, kami ambil maklum, benda ni adalah benda serius. Saya akan gesa sendiri rakan-rakan dalam kerajaan dan segala agensi untuk buat siasatan penuh. Dan kita akan minta Azam Baki berehat sekejap, dan ini melibatkan imej SPRM. Itu baru jiwa reformis. Betul? Tapi sebabkan kau mempertahankan, bukan pertahankan, yelah basically mempertahankan. Kenapa nak serang dia? Kenapa nak tolak dia ke tepi? Kau nak lantik orang lain ke? Itu pun dah menunjukkan bahawa kau sendiri yang memilih jalan itu. Setengah orang ada cakap, mungkin orang-orang di sekeliling dia, sebab kita pun faham PMO sekarang ni dah kena hijack, dah kena dirapati oleh orang-orang yang bermasalah yang nak makan kiri kanan Anwar Ibrahim. Itu pun betul. Honestly, itu pun betul. Tapi the fact that engkau sendiri yang mengizinkan benda tu, di saat engkau adalah Perdana Menteri, kau adalah someone yang mempunyai kuasa untuk menentukan siapa yang masuk dalam office kau. Walaupun orang-orang di dalam office kau tu bermasalah, salah kau. Kau yang mengizinkan dia orang masuk, dan yang orang yang baik ataupun orang yang beragendakan reformasi, orang yang betul-betul nak buat reformasi, kau halau keluar. Which is macam YB Rafizi. Orang yang macam tu kau halau keluar. Kalau tak puas hati, keluar dah dalam hati. Kau sendiri yang halau keluar. So bagi aku, memang orang di sekeliling dia bermasalah. Dan kenapa orang di sekeliling dia bermasalah? Sebab dia yang mengizinkan benda-benda tu. So dia bermasalah. Dan dia pun sendiri masalah. Dan bagi aku tak tahulah sama ada yang merabunkan ataupun membutakan dia adalah glory di Putrajaya ataupun keseronokan report SB. Report SB dan sebagainya. Mungkin ada report-report yang mengatakan bahawa Datuk Seri ada YB Raf ni ataupun orang-orang yang nak bawa agenda reformasi ni buatkan Datuk Seri lagi down, surat Datuk Seri kena buang. Tapi bagi aku, Anwar Ibrahim dah berapa lama berada dalam kerajaan, jadi pernah di Bangkang, dia tak sebodoh tu. Pandangan aku dia tak bodoh, tapi dia memilih untuk buat benda tu. Clear man. Clear shoot. Man, apa respon kau man pasal ni man? Sebelum aku nak pergi soal parti lagi detail benda ni. Soalan kau, punca dia pada Anwar Ibrahim ke tak? Anwar Ibrahim adalah sebahagian daripada punca. Bukan sepenuhnya pada dia. Okay. Satu ialah, bila mana selama ni orang yang berada di sekeliling Anwar Ibrahim adalah orang yang sebenarnya menginginkan ghanimah. Bukan orang yang betul-betul ikhlas. Berdiri atas idealisme reformasi. Contoh aku ambil Syamsul Iskandar. Aku cakap terang. Okay. Kau duduk sebagai sekpol kanan Anwar Ibrahim. Kau makan keliling. Tak suka satu masalah ke? Kau punca pada Big Boss kau jadi masalah. Okay. Kedua, bila mana orang sekeliling itu memberikan report kepada bos adalah report yang tak betul. Ketiga, bila mana bos itu sendiri tak berdiri atas realiti. Selama ni dia dekat bawah. Dia campur dengan rakyat. So dia dengar orang cakap A, B, C, D, dia ambil. Tapi sekarang dia dekat atas. Dia ada gap. Dekat atas tu pula, circle yang kat atas tu cerita lain. Datuk Seri perform. Datuk Seri terbaik. Terbaik PMX. I love you PMX. Kan, siap suruh budak-budak sekolah. Happy birthday PMX. I love you PMX. Dia bahasa aku circle-circle yang merosak kan. At the end, report yang dia dapat ialah everything is okay. So dia terlupa apa yang dia pernah dengar dekat bawah. Masa dia duduk kat bawah, orang cakap A, B, C, D semua dia dah lupa dah. Sebab dia rasa dia kat atas, everything is okay. So bagi aku tak put the blame everything on Anwar Ibrahim. Tapi he is part of the problem. Bila mana dia tak berdiri atas reality. A good leader is someone who listen. Bukan sekadar listen daripada satu pihak geng-geng dia. Tapi dia listen dekat bawah. Suara kat bawah. Bukan dia hanya dapat report, terima report, jalan. So apa beza kau dengan Najib? Najib sebab terima report lah. Report kata Rembat YNDB pun boleh menang PRU, at the end tombang. Kau nak buat benda yang sama?
Kau silap besar. And Anwar Ibrahim kena ingat dalam merekod sepanjang 28 tahun ini, PKR hanya mampu menjadi kerajaan sendiri bila mana Anwar Ibrahim tak ada. Which is 2018. 2008 gagal. 2013 gagal. 2022 sebenarnya gagal. Bukannya dia dapat full 112. So PKR terkenal dengan parti tak cukup 4 inci. Kan? Dia pernah sebut. Kalau Galah tak cukup 4 inci, tu PKR lah tu. Galah PKR lah tu. Untuk kait buah. So, selama ni Galah yang kau pegang ni adalah Galah pengundi atas pagar, left wing, urban voters yang ada otak. Yang boleh fikir. Yang boleh buat perbandingan. Sekarang kau duduk kat atas, yang ini pun kau tak pegang betul, kau cuba nak ambil undi konservatif, yang kau tahu sebenarnya kau tak boleh dah dapat, kau 20 tahun lebih kau cuba nak ambil tapi tak dapat. So apa yang tinggal untuk pihak dua akan datang? Kalau kau sendiri tak boleh fikir daripada awal. Sebab tu kau cakap dia pun part of the problem. Kalau report tu dapat A tapi reality B, if a leader dia dengar suara A dan B and dia buat decision better daripada dia dengar suara A, dia tak dengar suara B, dia buat decision, collapse. At least kalau dia collapse, even after dia dengar dua-dua opinion pun, bagi aku okay lah. At least kau mendengar. You listen. But you never listen. Tu masalah dia. So bagi aku, Anwar Ibrahim is part of the problem, not a total problem. So total problem? Total problem is circle dia. Circle aku. Okay, kita pergi pada parti pula. Okay. Kita pergi pada parti politik yang berlaku sekarang ni. Parti PKR aku tak nak cerita panjang sebab baru lepas pemilihan. Dia baru lepas pemilihan. So lahirlah. Tak ada baru lepas Fik dah setahun dah. Dah setahun lah kan. Kau dah muak dengan cakap pasal pemilihan ni. Maksud aku ni, kenapa aku cakap soal parti sebab parti ni adalah induk atau rumah kau untuk kau buat something. Kan? Kau rumah kau macam mana, kau betulkan isi rumah. So dia ada satu tempat space untuk kau buat something. So lepas je pemilihan yang berlaku baru-baru ni, lahirnya ramainya bak kata Amir, ramainya golongan-golongan yang baik kepik lah lahir lepas pemilihan tu. Aku rasa banyak cakap sampai kepit tu Afiq. Aku dah cakap dah 3-4 kali dah episod ni aku rasa. So lahirnya orang yang macam Amir cakap, seka dia, jilat dia yang nampak gonimah lahirnya lepas pemilihan ni. So sekarang ni Parti PKR dah umumkan satu sistem baru dilancarkan oleh Timbalan Presiden yang selama ni kita kita ulangnya Nurizah mana? Dia pergi mana? Sekarang dia muncul, dia memperkenalkan satu sistem baru dan dia kumpulkan semua orang dekat Dewan tu untuk kenalkan macam mana sistem baru ni berfungsi. Itu aku tahu sistem tu nama trust. So, adakah seorang pilihan, soalan aku simple, aku tak nak landing tu attack dia pun sebenarnya. Aku just nak landing bahawa adakah ini waktu sesuai untuk PKR menunjukkan dia ada sistem baru dan dia move kepada PRU sekarang? Aku rasa soalan ni memang Amir kena jawab lah. Sebab dia adalah someone yang setia mendengar dan ada dekat sana. Taklimat trust. Dan aku tahu ada info yang tunjukkan kawasan hijau, kawasan biru, kawasan biru tu kawasan yang boleh menang. Bagi aku, yang ini aku agak, aku nak kata puji pun tak puji sebenarnya. Tapi okay lah. At least she's doing something lah. Siapa she? Nurizah lah. Okay, baik. Saja. Pengarah pilihan raya kan. Okay, at least she try to do something lah. Even benda tu adalah sebenarnya lebih kurang sama dengan sistem lama, cuma dia tambah ada AI, bantuan AI untuk generate dia punya sistem tu jadi lebih membantu kepada ahli untuk gunakan. But for me, it is a good move lah. So PKR ni bukannya daripada awal, bukannya daripada sekarang ni baru nak ke depan dalam guna teknologi. Aku rasa dalam parti politik yang paling ke depan gunakan teknologi selain daripada muda, sebenarnya PKR. Sebelum muda tu wujud, PKR pun dah guna sistem dah. Yang start pakai media elektronik untuk buat kempen semua, basically PKR. So, dari segi teknologi, PKR memang tetap A lah. Tapi, for me, kau buat sistem pun, kalau yang gunakan sistem tu macam tu punya kualiti, tak guna juga. Faham maksud aku? Faham. Okay.
satu lagi aku tengok lah masa tu kan. Masa pelancaran tu kan. Aku fikir satu benda je. Kau buat semua benda ni, kau buat sistem apa semua ni kan. Kau akan buat training pada ahli kat bawah lah macam mana nak guna apa semua kan. Okay. Kalau respon dia memang totally negatif kepada parti, apa kau nak buat? Tak guna kau ada app secanggih mana pun. Kalau naratif tu dah out. Sebab apa lah out? Sebab apa out? Sebab kau lambat. Benda dah hancur, baru kau nak buat kerja, tak guna. Sebelum hancur kau selamat kan. Tapi kalau dah hancur berderai, kau nak buat apa lagi? Okay, itu je masalah dia. Faham? So sistem tu dia sama lah actually. Sama. Cuma tambah AI. A better version lah. Tapi dia involve kat AI lah. Betul, cakap a better version lah. So juga cerita sikit macam mana dia involve AI tu? Maksudnya, aku tak boleh cerita lah benda tu. Benda tu soal dalaman parti. Oh, dalam parti. Kan, Tapi dia buat talk ramai-ramai orang datang. tak. Itu orang parti lah. Yelah orang parti tapi ramai. Dalaman parti lah. Mestilah dalam anggota lah. Takkanlah aku cerita benda ni kan jadi pas boleh guna lah. Kan, Surface lah, surface. kan bulan AI kan jadi satu hal Kiranya lah. dia boleh calculate lah apa semua. Means like, okay, kalau nak surface AI tu membantu untuk kau generate idea, apa naratif, apa semua lah. So boleh buat masuk app tu tulis. Apa Anwar Ibrahim buat yang boleh saya cerita kat semua orang? Apa dia keluar list? AI pun jawab lah. Anwar Ibrahim pergi Turki, jumpa orang ni. So buat pula kita tanya AI tu. Apa kami Munim buat yang boleh saya cerita dekat semua orang bahawa pemuda PKR tengah move. First, buat video TikTok kelakar-kelakar. Macam tu Dia keluar macam tu Nasyid. Nasyid. Dia keluar macam tu Tapi kau tak rasa ke Meh? Kalau kau ada AI yang sebijak itu pun yang boleh buat kau plan naratif, apa yang kau kena buat, bentuk-bentuk kempen yang kau kena buat. Kalau katakanlah AI tu bagi tahu kau kena buat certain things yang is not popular untuk kau buat. Tak rasa diorang nak buat. Kalau sebelum ni pun tak ada AI pun banyak lagi orang bagi tahu kat kau. Kau kena buat sekian kau tak buat. Bagi aku tak juga. Syuk. Sebab basically kau akan ada peluang untuk kau tunjukkan yang kau serve lah. Kau serve the people lah. Means like contoh orang contoh lah Blok A Pangsapuri Mawar report kata pemanggang tangga rosak. Kau pun ambil gambar. Nanti benda tu akan sampai pada ahli majlis kawasan kau. Sampai? Sampai. Guna sistem tu? Guna sistem tu. So dia membantu untuk pelaksanaan kerja lah. Aduan apa semua. Which is, for me better version daripada version lama. Which is good. Bagus. Cuma back to my first question lah. Benda dah ruyuk. Benda dah hancur lebur. Baru kau nak buat kerja tak guna juga. Faham. So Syuk, kau soal orang party man juga Syuk Kenapa aku party man pandangan kau? Tapi itulah pandangan aku macam Amir cakap lah. Dia sebagus mana sistem yang kau guna. Dia analogi dia macam kau ada pistol lah. Kalau sebelum ni kau pakai pisau, sekarang kau pakai pistol. Dan kau expect kau boleh menang pilihan raya menggunakan pistol. Analogi adalah siapa yang pegang pistol tu? Adakah orang yang memegang pistol tu tembak benda yang tepat? Ataupun tembak, dia tahu benda tu adalah benda yang tepat. Tapi kau guna pistol kau untuk tembak benda lain. Tembak untuk dapatkan ganimah. Tembak untuk dapatkan benda-benda lain yang melindungi kepentingan kau dalam parti. Sebab tu aku cakap, kalau kita nak cakap pasal parti ni sebenarnya, AI mungkin boleh membantu kau, tapi niat asal dan pemikiran kau menentukan segala-galanya. Apa yang menentukan niat asal dan pemikiran parti? Orang dalam parti. Aku nak besarkan lagi skop bincangan ni. Siapa yang menggunakan AI, siapa yang akan mendapat manfaat daripada AI adalah orang yang menggunakan sistem AI tu, which is orang yang dalam parti. Kalau dalam parti sendiri pun kau rekrut orang-orang yang macam Ramadan, kau rekrut orang-orang macam Zafrul, adakah kau rasa AI tu masih membantu? Memang membantu. Tapi orang yang macam tu yang akan guna AI, orang yang macam tu yang akan mendapat manfaat daripada AI. Bagi aku, kau buatlah macam mana sekalipun, tapi kalau niat asal kau, prinsip asal kau dah hilang, that's it. Kau dengan aku lah. Okay, selama ni kau dah tanya orang ni, aku tanya kau. Aku baru nak landing. Bagi Meh. Tak ada, aku tak landing. Aku akan tanya kau. Lepas jap. Okay, Fik. Kau sebagai orang yang melihat politik kau tahu PKR ni, mungkin kau tahu PKR ni masa kau belajar ke apa kan. Kau tengok PKR as a party, dia dah berubah ke dia punya ideologi dengan dia punya tindakan dia? Ideologi, ya, dah berubah. Apa yang berubah?
dan kenapa? Dan kenapa berubah? Oh, ingat senang je buat aku nak landing dah ni. Tak, aku takkan bagi kau landing ini senang. takkan habis kat sini. So, pandangan aku waktu aku kat kampus tu, aku memang anti gila parti politik. Aku jujur. Aku waktu kat kampus tu, aku memang anti parti politik nasional. Sebab aku terlibat dengan parti politik kampus lah. Sebab aku berdapat bahawa parti politik nasional hanya nak guna mahasiswa. Itu angle first lah. Waktu aku tengok. So, aku memang anti lah. So, aku tak kisah apa parti lain buat. So, aku rasa parti politik nasional ni semua sama. Itu pandangan aku. Lepas aku dah habis belajar, so aku cuba untuk memerhati lah. Aku cuba memerhati dan aku melihat PKR ni. Aku memerhati waktu PKR waktu tu Rafizi Ramli menang. Timbalan. Waktu tu baru aku tengok. Waktu aku survey pasal Rafizi Ramli ni. Tengok dia buat apa. Ui, budak bijak dia ni. Macam tu lah. Dan aku tak nak aku je mana kan, tak apa share benda tu. Tapi waktu aku tengok tu angle PKR nak bawa movement nampak agenda Ayuh Malaysia tu, aku tak, wish, gepak syak budak ni nak buat polisi. Dan starting benda tu aku macam nampak menarik. So kalau nak sembang aku pasal sosma semua, aku tak hidup zaman tu. Aku bukan nak tengok tu, aku budak ekonomi. So aku pergi angle aku lah kan. Waktu tu ada Izzah dalam poster tu. Waktu tu ada Izzah. So aku macam, Dia kat atas terak sekali. dia terak sekali semua. Aku tak nampak Datuk Seri Anwar kat poster tu. Aku nampak Izzah dengan Rafizi je lah. Buat Anwar kat dalam. Anwar kat dalam lah. Sorry. 2018. Sorry. Silap. Okay. So aku tengok, aku melihat part agenda yang nak bawa TVET, education semua kan. Wah, so, bagi aku style tu, lepas tu aku pun relate pula campaign ni dengan campaign US. So aku nampak dari segi gaya je style. Lepas tu aku nampak pula waktu Rah bawa tu ni ramai budak bijak pun pernah fikir ni. Waktu tu aku tak nampak Azmi Ali punya thing. Aku tak faham kata semua. Aku tak pernah fikir benda tu. Apa aku nampak lah, aku nampak budak-budak bijak lah tu. Nampak budak-budak berlego, budak-budak bijak, bercakap pun sedap. Dan aku tak tertarik pun dengan geng-geng Anwar, Safuddin, Aku tak kenal apa dia benda tu. Yang aku kenal Izzah, Rafizi. Dalam terak tu, yang aku tahulah. So, kalau kau nak tanya aku soal budaya fikir berubah ke tidak berubah, lepas aku tengok sekarang, dia berubah. Sebab dia buang budak-budak bijak, dia macam pas lah buang amanah. Tapi amanah tak adalah bijak sangat. Tapi itulah kan, teknologi kau faham lah tu. Maksudnya, amanah kena lepas dulu, waktu dia Islam progresif ni sebab dia tak boleh terima ada pergaduhan semua macam tu. So konsep dia sama lah. So kau sanggup kick orang yang berbakti untuk engkau, untuk make sure kau menang, untuk make sure parti ni dijulang, parti ni mempunyai nilai di masyarakat, tapi kau buang macam tu je. You kick out throw the people on the bus macam tu. So bagi aku rasa macam totally Maman 180 darjah berubah. Aku kembangkan sikit soalan tu sebab kau dah hujani kita orang dengan soalan. Yelah, sebab kalau kau cakap soal parti yang dah berubah dan kau tertarik dengan PKR waktu PKR membangkang. Way forward, kalau selepas ni ada apa-apa gerakan yang membawa agenda reformasi, yang ada agenda yang pemikiran dia sedikit lah macam tu, kau tak rasa rakyat akan trauma ke? Sesiapa sahaja yang jadi kerajaan akan ada pemikiran-pemikiran yang berubah jadi macam keadilan sekarang. So, kau tak rasa ke lepas ni letaklah siapa individu di depan, sebersih mana, sehebat mana, sekuat mana prinsip yang dia ada, undilah dia jadi kerajaan, turn out jadi macam PKR juga. Kau tak rasa benda tu ke yang rakyat akan pegang? Aku merasakan bahawa benda tu ada kebakaran. Tapi untuk memastikan rakyat tak fikir seperti itu tugas parti politik yang bawa reformasi yang sama tu. Tu job yang dia kena selesaikan. Dia bukan, you tak boleh lah rakyat fikir macam mana, trauma pun, tapi you kena jadi painkiller untuk pastikan bahawa rakyat tak fikir macam tu. Dan rakyat tak rasa bahawa you adalah parti yang akan tunggang saja semangat reformis, tapi sebenarnya you tak buat. You kena buktikan. Sebab tu aku rasa kalau parti yang mana wujud depan ni, yang mampu membuktikan sebelum dia menang pilihan raya, dia dah buktikan dia boleh gerak tanpa ada dana, tanpa ada wang, tanpa ada kemudahan, tapi dia berjaya guna wang dia sendiri untuk buat berbagai inisiatif, parti itu patut dijulang. Because dia dah buktikan. Sebab aku rasa politik sekarang bukan politik orator lah. Dia politik action. Siapa buat dan tunjukkan dia boleh buat, dia akan dipilih. Itu pandangan aku lah. Long way to go. Lalu so aku landing. A lot of things to prove. Dan kita harap yang terbaik. So guys,
So aku rasa penutupnya aku kena bercakap, ya Allah, aku tak ada ingat nak buat kerja senang. Tapi tak apa. So episod special kita, terima kasih kerana view. Berapa minit lah? 48 minit kita bersama pasal topik ini. So thank you pada semua pendengar. Kau boleh share, subscribe dan sebar kepada semua orang. Bye bye.